Roti yang baru lepas kita bakar tu, kita sapulah dengan butter supaya dia ada efek shiny, cantik je macam tu. Nampak tak? Kita zoom dekat sikit, nampak tak dia punya shiny tu. Okey, ni kita sapu lagi. Ni semua ni baru masak. Okey, roti yang baru lepas dibakar. So siapa yang nak buat roti tu boleh tengok resipi kita yang sebelum-sebelum ni, video-video sebelum ni ada tunjuk dah cara buat roti. Memang mudah sangat buat roti. Kita guna bread maker daripada Lotus je. So boleh nampak ni ada efek shiny dia. Cantik elok je. Nampak tak? So roti ni akan cantik lah bila kita sapu butter ni. Jadi lepas roti tu masak, janganlah biarkan kering macam ni. Nampak tak kering? Sebaliknya kita sapu terus. Barulah cantik. Ada beza kan yang ni dengan yang ni. Nampak tak? So kita akan sapulah dengan butter tu. Ni kita sapu tengok perbezaan dia. Bila sapu je terus naik dia punya colour tu. Inilah pentingnya roti baru lepas bakar, sapulah butter. Lagi satu, dia punya rasa pun lagi sedap. So sapulah rata-rata macam ni. Elok je kejadian dia kan. Jadi tengok ni, yang ni. Nampak tak? Bila kita dah lama, biar lama sikit dia lepas kita sapu butter tu, nampak tak? Dia punya shiny tu kekal je. Okay, yang ni beza sikit roti ni. Yang ni plain, kita punya roti yang plain. Yang ni kita ada cheese kat tengah tu. Nampak tak cheese? Keluar sampai cheese tu. Ada cheese. Yang ni yang plain lah. So nak buat roti ni resipi dia sama je. Boleh tengok video kita sebelum ni. Ada je. Okay. Ini namanya butter roll. Bukan croissant lah. Butter roll. Nama dia butter roll. Okay. Cuma bentuk je lebih kurang. So dia punya tempat pembakar ni pun kita guna tempat pembakar yang ni lah. Ada lubang-lubang ni supaya bawah dia pun cantik juga kejadian dia. So kalau nak tengok bawah dia tu, dia punya kejadian yang bawah dia yang bintik-bintik tu, ni dia contoh dia. Nampak tak? Ni dia punya tekstur dia kat bawah. Bila kita gunakan pembakar yang bulat-bulat macam ni. Inilah tekstur dia dapat. Dia akan crunchy macam ni kat bawah. So boleh belilah siapa yang nak suka buat baking roti tu kan. Cantik kan?